KDN tak jaga bola. Kita cuma urusan warga negara. Sebab itu saya kata, tindakan kita buat berdasar pada peruntukan undang-undang. Apa nama? Perlembagaan Persekutuan. Seksyen berapa? Pasal berapa? Perkara 19. Tajuk apa? Naturalisasi. Ya. Satu perkara yang aku cukup suka, cukup gemar dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin ni adalah cara dia jawab soalan, cara dia perincikan isu, cara dia counter apa sahaja isu yang orang letak atas kepala dia. Memang mantap, jelas, tersusun satu persatu. Inilah benda yang menteri-menteri lain, wakil-wakil rakyat kena tiru, kena belajar dengan Datuk Seri Saifuddin. Wartawan depan dia tu pun tak tahu nak tanya apa dah, sebab semua dijawab dengan kemas, jelas, tak ada yang tertinggal. Yang tak faham akan faham. Ini baru betul taraf seorang menteri jawab soalan. Baru-baru ni ada wartawan ajukan soalan, tanya soalan kepada Menteri Dalam Negeri, isu kewarganegaraan, yang mana baru-baru ni kita tahu FIFA denda Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM 1.9 juta, hampir 2 juta denda kerana FIFA dapat kesan FAM langgar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FDC berkaitan dengan pemalsuan dokumen 7 orang player bola negara kita, player Harimau Melaya. Jadi bila wartawan tanya soalan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin jawab perihal yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, which is perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan, pemberian warga negara secara naturalisasi. Datuk Seri Saifuddin sahkan segala proses dokumentasi permohonan naturalisasi pemain Harimau Melaya 7 orang tu patuh kepada lunas undang-undang. Kita tak langgar apa-apa undang-undang. Kita ikut jalur undang-undang. Itu menteri jawab setakat apa yang diperuntukkan kepada kementerian dia. Yang dia jaga itu, setakat itu sahaja. Menteri tak boleh campur lebih-lebih hal FIFA dan FAM. Itu luar bidang kuasa KDN. Maksudnya dekat sini, yang pembangkang duk kalut kata kerajaan nak lepas tangan, kerajaan nak lari, kerajaan tak nak bertanggungjawab, sampai SU Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin duk serang Hanayuh. Ini bukan soal nak lari ke, soal apa nak lepas tanggungjawab ke, tak nak tanggungjawab apa benda. Ini soal peruntukan undang-undang. Isu warga negara, Menteri Dalam Negeri dah jawab. Selesai Menteri Dalam Negeri punya hal. Menteri Belia Sukan Hanayuh pun dah sebut, dah jawab keutamaan kerajaan sekarang ni untuk FAM hantar proses rayuan peringkat perundangan FIFA. Kita lawan sampai habis, kita akan fight balik ikut jalur undang-undang, bukannya kita nak mengalah. Selesai soal Hanayuh, selesai soal Menteri Dalam Negeri, selesai, dah settle. Itu setakat itu sahaja kita boleh campur. Takkan PAS tak tahu mengenai artikel 14-3 dengan artikel 16 Undang-Undang FIFA sebut jelas, each member association shall manage its affairs independently and without undue influence from third party. Maksudnya dekat sini, undang-undang ni sebut jelas, Persatuan Bola Sepak Kebangsaan seperti FIFA kena bebas. Nak urus diri dia kena bebas tanpa campur tangan third party, kerajaan atau mana-mana, tak boleh campur. Itu undang-undang FIFA. Kita comply dengan undang-undang FIFA, kita tak campur. Sebab itulah, kalau kerajaan ambil alih, tiba-tiba kau nak suruh kerajaan ambil alih kes ni, campur tangan lebih-lebih, buat keputusan untuk FAM. Kalau kerajaan campur, FIFA boleh gantung bola kita, gantung FAM ni, kita hilang terus hak bertanding dalam semua kejohanan FIFA, semua kejohanan AFC. Sebab itu kerajaan Malaysia ni hanya boleh bagi dana. Kerajaan Malaysia teruskan dasar sokongan kepada pasukan Harimau Melaya. Kita tak campur dalam keputusan teknikal, pentadbiran FAM. Itu hal FAM dan FIFA, biar dia settle. Kerajaan dah buat apa yang kerajaan kena buat. KDN dah selesai, KBS pun dah settle.